Morning. Hari ni kita keluar makan lebih awal. Sekarang pukul 6.45 pagi. Sebab hari ni ada aktiviti dia. Aktiviti tu lebih awal. Itu pun dia dah lewat sikit. Sepatutnya pukul 8.30 kereta bergerak. Tapi dia lewatkan kepada pukul 9 kereta bergerak. So kita nak pergi sarapan tu. So view kat sini memang cantik. Hotel ni memang cantik lah. Nice juga pemilihan tempat dia. Jadi jom. Ada kemungkinan memang pagi ni lagi kurang orang. Sebab semalam kita sampai kat sini pukul 7. Dah pukul 7 tu dah ada 2-3 orang. Sekarang ni pukul 6.45. Aku tengok macam tak ada orang. Dah ada satu meja. Kita letak barang tu sebagai petanda ini tempat kita. So menu hari ni memang lain lah. Menu semalam aku tak sempat nak rakam. Aku rakam menu yang aku ambil je. Hari ni ada laksa, ubi rebus. Oh, yang ni dah siap kupas. Aku yang ke yang ni yang kita makan semalam. Yang penting yang tu aku ambil lagi. Push, yang ni kena. Semalam tak ada yang tu. Wah, hash brown. Yang tu pun kena ambil. Yang ni tengok atas je. Okey, tak payah. Gulai telur. Oh. Okey, dekat sini ni semua menu sama semalam. Semua sama je semalam. Untuk yang ni, okey, ni lain sikit. Okey, yang ni sama semalam. Okey, tak ada. Jadi first kali kita ambil apa aku dah ambil Golden apple. Okay, kita ambil 4. Hash brown ni dia empuk-empuk. Dia hancur-hancur. So kita makan 3. Cukup. So kita ambil, bukan makan ni. Kalau kita nak makan banyak, kita kena pakai ni. Pakai ni pun boleh makan banyak. So sekarang kita ambil sekarang kita nak ambil sandwich. Mula kita ambil sandwich 5, 3. Sandwich biasa 3. So nak pergi sana? Okay. Sebab bila dah duduk berpesta sejuk, ada benda lah ni. Dia tengah perhati kita makan. Serius kita tak boleh kalau dia perhati ni. So jom kita pindah tempat. Okay, jadi untuk menu hari ni kita ada sandwich macam semalam. Sandwich biasa dan sandwich tuna. Ada roti bakar, ada hash brown, daging slice, kacang bakar, ada kek, ada kuih tiaw, hash brown. Ini memang kena ambil lah sebab dah datang sini. Ini nama dia kopok lekor. Lepas tu ni siuman, buah, omelette, dan apple yang dah tersentuh sos. Tadi sebab pindah tadi, air ambil 2, dia tarik dengan Coco Crunch cereal. Baru aku teringat, aku pun baru teringat telur tak ambil lagi. Ya, telur kena ambil sekarang kan. Kita makan dulu. Bye-bye.
makan pun dah siap. Jadi waktu untuk kita naik ke bilik untuk bersiap-siap aktiviti hari ini pula. Untuk hari yang ketiga. Hari ni aku siapkan video tu lebih awal. Macam semalam dalam tengah hari baru kita settlekan. So hari ni sambil-sambil makan kita settlekan video vlog semalam. So tak adalah mengganggu sangat Oh sini dah sampai. Alright, kita pun dah bersiap. Sekarang pukul 8.48. Tayar akan golek pada pukul 9. Dan video aku masih belum siap disebabkan 21 minit. Tengok sikit. Dia tak gerak. Bapak slow gila. Aku belakang je. Bapak slow gila. Kau bayangkan 4K 60fps 21 minit. Memang lama nak export. So jom kita turun. Tadi sambil-sambil turun lift kita jumpa medik. Jadi tanyalah sekali disebabkan aku punya kaki ni dah 2 bulan lebih tak pakai kasut. Jadi dia ada kesan-kesan sikit lah bila aku pakai kasut yang menggatal gila. Disebabkan sebelum ni aku pakai simen. So bila pakai kasut slipper tu pakai soken tu dia akan meninggalkan kesan gatal dan ada kulit mengelupas. So tadi aku dah tanya, dia kata krim tu ada. So hopefully boleh bantu juga. Alright, jadi sekarang member aku seorang tengah ambil kunci. Tengok macam mana lagi. So ini hotel yang kita tinggal. Tu nama dia Raya Hotel Convention Center Terengganu. Patutlah padu hotel ni. Dia adalah convention center. Alright, so Abang Puli pun dah sedia. Squad sedia. Berapa dah? 9. Alright. Meh, rakam sikit. Siap. Siap dah. Mungkin kat dalam bangunan. Baru je siap. Baru saja siap. Kau bayangkan berapa minit tadi nak siapkan video ni. So 21 minit kita dah start, kita boleh upload lagi. Pukul 9 kita boleh upload. Macam semalam tengah hari juga upload. Buat edit-edit benda bagai kan. So hari ni kita boleh settlekan awal. Alright, jom kita pergi kat kereta. Alright, kereta pun dah gerak. Kita dah sampai. Dan korang tengok banyak tak kereta. Tu dia. So ni geng kita. Dan jom kita masuk ke dalam. Tempat ni memang nice. Nice, korang tengok. Dekat depan ni saja pun dah nampak nice je. Tu dia. Wow. Oh, Abang Poli pakai sini. Ada welcoming drink. Welcoming drink. Tu dia. Lepas tu kita pula Abang Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ni lagi kentut ni. Sambil-sambil kita. Lagi. Kentut lagi. Bismillah. Banyak yang syirik dia buat. Nampak tak? Dia ada kain kat atas tu. Unsur-unsur Islamik di bawah masuk. Kalau tengok pada pintu gerbang, ada 2 belah pintu gerbang. Dan sekarang jom kita masuk. Aku tak tunjuk kat korang pintu gerbang ni. Tu belakang pintu gerbang. Series memang cantik. Serenggas. Lawa view sini. Aduh. Wah. Boleh naik ke semua? Berang. Berang atau berang? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cantik.
Oh, tu Pulau Rusa. Oh, nama tempat maksudnya yang ni bukan berang, tapi berang. Berang. Tinggi sangat. Berang. Pulau Rusa ni bilik membaca. Bilik baca, jom. Okay, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tinggi. Wah. So, ni bagi dalam. Ni library lah. Wah, lawa. Aduh, cantik. Jom, kita tengok belah sana pula. Tu, Tanjung. So, bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh, berapa orang duduk sini? Cantik view sini. Ni ruang makan Ni sedap ni. Nanti kita tengok. Dia makan ke? Bukan dia gini kopi. Aku nak upload video. Sambil-sambil tunggu game. Salahnya kat sini kau tengok. Kita dah standby untuk seterusnya. So sekarang tim kita untuk settlekan ni nak satu lagi. Sini. Saya nak letak balik. Mami nak masak. Letak balik pasir. Ni boleh aku. Tujuh je. Betul. Tak masuk. Alright, selesai game dekat sini. Kita akan ke pantai pula. Jom kita. Tadi dekat situ tadi aku nampak dia macam main tapak kaki besar tu. Cuba tanya Oren. Okay, thank you. Yes, menang pula. Aduh. Walaupun aku tengah patah kaki, tengah sakit kaki, alhamdulillah kita menang. Alhamdulillah. Lepas kita menjuarai game, kita makanlah, celebrate. So dekat sini ada buah-buahan. Ini kena ambil. Yang ni aku tunjuk tadi, yang ni kena ambil. Ni ada buah. Ni ada ulang-ulang. Wah, telur. Sotong. Ikan. So kita nak lalu tengok rumah-rumah dekat sini memang nice gila. Ada satu rumah ni dia dah buka. Dia dah buka. Kalau nak buat konten boleh dekat sini. Tapi tengah ramai orang, kita jalan saja. Tengok rumah-rumah apa yang ada di sini. Oh, besar. Memang rumah betul lah. Oh. So dekat belakang tu ada lagi-lagi. Oh, tu ada bot sampan. Tu gajus. Oh ya, kata kacangnya kat mana tengah? Ni kacangnya. Oh, atas tu mana? Wah. Siapa nak boleh open dah? Bicuk. Dekat sini ada beberapa lagi rumah. Cantik ni. Macam mana dia buat macam tu? Susun satu-satu. Lebih kurang kan semua jenis. Ni jeram. Tu nibong. Nice lah. Oh, tu tinggi belakang. Ni rumah kecil ni apa? Wah. So, suasana kat sini memang nice gila lah. Apa nama tempat ni? Apa nama tempat ni?
Terapuri. Terapuri. Tengah kota. Serius. Lawa-lawa rumah ni semua vibe-vibe lama lah. Rumah Kesultanan Melayu Terengganu. Yeah. Ada 29 buah kat sana. 29? Wah. Ni yang tak buka lah, yang buka kat sana je. Yang ni tak boleh masuk. Penat lah. Kata jalan. Uish, banyak gila weh. Wah, tu dia. So kalau dalam vlog ni korang boleh nampak kita punya perjalanan. Oh, ada parking. Cuma belakang tu apa? Tu belakang tu tinggi lah. Oh, ni macam hidup ni. Oh. Oh, tu jauh sikit. Bukan. Kita zoom. Tu rumah tu paling jauh. Nak jalan ke sana pun boleh tahan jauh kak. Guys, kita dah kumpul kat kereta 2.25. Okay. So, banyak gila rumah dekat sini. Mana tu? Sebenarnya kau boleh tidur dekat sini. Boleh tidur. Dia kata dekat sini ada macam-macam rig. Ratus-ratus. Dan ada aircon semua ada aircon. Yes. Semua ni function. Oh, ni mandi ke? Toilet dia kot. Dia cakap luar. Oh, yelah toilet. Oh. Wah. Nice. Tu nak main dam. Boleh main dam kat situ. Batu. Ada 29 macam-macam harga ada kat sini. Boleh? Oh, boleh menginap? Boleh? Ya. Yang ni lah yang dia cerita tadi. Okey. Harga-harga tu. Dan dekat sini dia kata ada 5 orang berpengalaman yang mana tak ada anak. Tidur kat sini ada anak. Boleh cuba. Boleh cek rumah mana nak tidur. Yang paling besar tu. Yang tu ujung belakang sekali. Tu berjauh dari dengan orang. Mesti ada sebab. Boleh cuba. Yang tu masuk esok tak keluar. Lepas tu dekat sini ada satu rumah yang dia kata dia pasang pagar. Tak pastilah rumah mana satu. Ada mungkin yang tu rumah dia. Yang dia pasang pagar lah. Dia bagi masuk satu rumah. Jadi jom kita tengok rumahnya. Korang benar-benar meletak So ni rumah yang dia buka. Kita tengok. Perhatian kepada semua peserta, kita akan berjumpa dengan kereta pada jam 2.35. So kat sini korang boleh tidur. Memang nice. Wah. Cantiknya. Wah, vibe dia macam cantik lah. Lepas tu ni ada ruang rehat, ruang membaca. Dia ada vibe dia sendiri lah. Ada vibe dia sendiri, nice lah. Sama je. Tak lagi kau dapat tidur lah, sama macam ni. Oh. Tidur belahan ni. Tidur satu malam. So macam tu lah suasana dekat rumah ni.
Memang nice. Jom kita lepak kat kereta lah. So ini dia Terapuri. Settle dekat sini, kita akan ke tempat lain pula. Jom kita. Sekarang kita dah sampai Celuk Tepung. Yang ni rugilah kalau dah sampai Ganu tak nikmati kan. So jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Okay, ni baru sampai. Sekejap. Masuk tu. So ini dia. Banner pun dah ada. Tu tempat dia. Wah, kedai ni cantik. Kedai ni cantik. Kedai ni cantik. Bagus. So kita nikmati. Oh, sana lah. Oh, dia pergi sana. So ni antara menu yang ada. Kita ada kuih-kuih, samosa, colek, Oh, ada ni apa? Oh, juga. Tikar, boleh pilih tikar. so ni sate. Okey. Ini kita ni. Lari kita ambil ni. Tuduh. Okey, aku dah set. Okey, jujur lagi. Nampak tak macam duduk? Tapi sini. Ni okey. Ni okey. Ni bayar pokok. So kita duduk sini. So kita masih kekal dengan oren tu Loren. Enak tau. Alright, kita orang kena pilih tempat duduk. Semua kena pilih tempat duduk. Tadi kita pilih dekat tempat teduh, tapi kena nganjak pula. So sekarang tengah tunggu taklimat untuk game terakhir. Okey, baiklah. Silau. Alright, jadi sekarang kita ada kena bagi kita orang punya kata-kata semangat, trademark benda lebih kurang gitu lah. So kalau benda ni berjaya, malam ni dia akan tunjuk dekat depan. Hopefully berjaya. Jom kita tengok. O-R-E-N Apa benda siap? Dan so kita kena hadap kena hadap juri. Lepas tu kena hadap dengan kita orang. Salah. Oh, salah. Tersilap tau. Alright, pulang sudah. Apa yang kita harapkan adalah celak tepung, tapi tak ada. Cakap kalau surat tepung. So kita balik awal kali ni. Kita pulang sebab malam kan ada dinner. Ada dinner. Alright, so malam ni ada dinner. Kalau ikutkan dia punya tema adalah 80-an kampung style. Tapi aku tak dapat nak pakai kampung style. Kita style je lah kan. Aku pakai biasa-biasa je. Alright, so kita dah masuk. Wah, tu dia. Masuk, sila penuhkan sebelah sana, okey? Oh, spesial sana dulu. Ini sambut. Kita dah jumpa. Wah. So, gaya macam aku yang pertama datang kat sini. Aku tak ada lagi orang datang. Jadi makan malam kita malam ni. So ni bahagian dessert dia. Ini apa? Oh, yang ni kerabu.
Dekat sini ada putu, sambal, buah. Ni makan berat ke? Ni sayur. So itu antara makan yang ada. Okey, kedudukan di tangga ke-6. Nanti hantar invoice. Orange, Oye, kumpulan Oye, Sohaima, Atira Ana, Masjid Farouk dan Gusti Sami. Silakan. Ini dia kumpulan Oye. Oh yeah. So bolehlah nombor. Oye. Bolehlah nombor 6 kan. Daripada tak ada. Alhamdulillah dapat nombor 6. So tu kita punya Alim. Ada orang kat sana ke? Kurang kan? Okey. Tanya. Giliran kita untuk ambil gambar. Alright, selesai sudah dekat Iwan. Jadi jomlah kita pulang ke bilik tidur. Esok akan pergi ke Pasar Payang, kemudian balik. Thank you so much kepada semua yang dah stay. Aku doakan kepada korang semoga dilimpahkan rezeki menjadi orang kaya sehat pemurah bisnes korang akan terus berkembang. Kesihatan korang akan terus kekal mantap. Bye bye.